Hai, saya Mr. di sini. Mari kita tengok MS Form 4 bab 4 berkaitan dengan log. Macam mana nak ungkapkan Y dalam sebenar X kalau dia bagi awak persamaan berkaitan dengan log. Langkah pertama, you kena belajar macam mana jadikan sini sebagai log tunggal. Kalau you nak jadikan ini sebagai log tunggal, you kena tahu dua formula berikut dahulu. Formula pertama, you kena tahu kalau you ada log, contohnya A kuasa M. Kuasa M boleh tarik ke hadapan menjadi M log A. Itu yang pertama. Yang kedua yang you kena tahu ialah jika you ada log asas A kuasa M, jika A dengan A sini sama, kuasa M adalah jawapan. So kita guna dua formula ni dahulu untuk buat yang ini. Kalau you ada nombor, boleh letak balik menjadi kuasa formula ini. Terbalik guna. So apabila dia masuk, you akan dapat log 3 X kuasa 4. Lepas tu tolak. Ini nak tukar jadi apa? Sini log asas 3, sini log asas 3. Ini pun kena tukar jadi log asas 3. Kalau sini 3, sila tulis balik 3 kuasa 2. Kenapa? Sebab 3 dengan 3, hapuskan dia, dapat balik 2. Formula yang kedua, kalau asas dengan nombor sini sama, akan terhapus, M akan jadi jawapan. Nampak? Log 3 kuasa 2 akan dah balik kuasa 2 sebagai jawapan. 3 potong, habis. Settle. Lepas itu, kita guna formula ini pula. Kalau you ada log A tambah log B, tambah bererti darab. Kalau you ada log A, tolak log B, tolak bererti bahagi. So guna ini. Nampak sekarang? Tolak. Tolak artinya bahagi. So gabungkan dia. Macam mana gabung? Ambil ini, bahagi dengan yang ini. So X kuasa 4 letak atas, yang bahagi letak bawah. Nah, sudah hampir dapat jawapan. Turunkan log 3Y. Nampak? Sekarang apa yang buat? Hapuskan log. Kita panggil bandingkan kiri dan kanan. Apabila dibanding, hilang log. Dua-dua log terhapus. Apa yang tinggal? Tinggal Y. Hapuskan dia, tinggal apa? Tinggal X kuasa 4 per 3 kuasa 2 ialah 9. Siap jawapan dia. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.